Bila dia nak? Dia orang tak ambil lagi. Ni dia tengok burung pula. Nak main anak anjing. Cari lubang nak masuk. Buka pintu kita masuk. Masuk rumah kita tu. Masuk sana. Nak bawa masuk rumah kita. Yesh. Tuan ni mana? Dia masuk balik mak. Mama. Dah macam kita pula anjing. Hello. Oh, hello everybody. Saya nak kemas bilik. Like nak settle ke almari. Nak buang baju-baju lama tak pakai. Bukan tak pakai, yang dah koyak. Tapi still aku tak buang. Macam nak donate ke orang pun. Sebab dalam almari tu nampak tak ada macam tu. Macam dah nak terbuka, you know. Dia tak boleh tutup rapat. So kita nak clear ke apa yang patut dikosongkan. Meja pun saya nak clear. Sekarang pukul 10 malam. So, saya terjumpa tu dulu. Mula aku macam macam tak berapa. Lepas tu macam boleh kita cuba. Tapi kalau aku tak pakai dan aku bagilah sesiapa. But anyway, saya actually kan tak banyak baju yang nak kena let go. Sebab saya sudah clearkan rupanya before this. Yang tu memang baju yang memang aku pakai. So maksudnya aku terlalu banyak baju lah. Sebab saya gantung. Okay. Itu yang semua kita nak bye-bye. Itu saya nak basuh. Ini saya basuh again lah kot. Sebab dia macam bawah almari. Dia bersih bawah almari. Berjaya balik rumah. Sekarang pukul 11. Saya nak simpan grocery. Kayu basikal tadi panas. Aku nak clear kereta arwah abah. Sebab kita nak jual kereta tu. Ada orang nak beli dah. So kita nak ambil barang-barang dalam kereta tu. Aku tak usik. Kereta tu tak terbuka 3 tahun lagi. Sejak arwah ayah aku sakit tu. So ada duit. Abah ada ambil duit ni je 3%. Dia je pelik sebab selalu aku jenis minta izin kan. So tak tahu boleh ambil ke tak. Maybe I pergi sedekah kan. Aku jenis orang selalu minta izin ke. So bila tak ada jawapan boleh ke tak tu, sedih. Gak sampur lagi bro. Oh spek. Macam simpan. Spek. Mana pakai? Tercabut. Ni kupon. Yang dozo-dozo tu. Beli barang RM1 semua tu. Dan tu mak ayah aku bangun je tak ada. Pergi beli barang RM1 dengan Hana. Tiap-tiap hari bagi dozo-dozo tu. Panas. I think that's all. Sampah.
POV duduk sebelah abah dulu. Saya berjaya siapkan semua benda. Lapar. Cawan abah, cawan TO jadi cawan saya sekarang. There's a monkey. Oh my god. Pop so. Mana dia datang? Mana? Maju Mila. Ada lagi mak atas bumbung kita. Yang bising ni tu dia nak ambil. Tadi tu. Water besar lah. Oh besar mama dia. Mama dia. Dia tertinggal lagi seekor. Yang bising ni atas bumbung kita. Kisah tu. Kisah kena. Oh, cikgu dia okey tu. Adik jangan ketuk, adik terkejut dia adik. Ni memang musang bukan tikus. Ketekuk. Tak payah takut lah. Tak takut. Takut apa? Ui, duit. Walau dia panggil. Dia panggil mak dia. Pandai. Dah nama pun makan tu. Ni apa? Ya. Mana tarik ya? Pull. Tak pull. Let's lain dah. Aku nak kenyang. Oh, ya Allah lemak. Makan pergi lemak. Makan je lah. Garlic tu dia buat hilang rasa. Cicah. Kuah kosong. Kita tak ada. Ambil dia sedap. Air juga. Kena. Benda ni. Apa tak cicah masuk dalam? Cicah lah. Tak ada tahu. Nak rasa ya, I takkan celup lah. Nak. Nak. Ya. Nak ke kabel. Dah. Carrot. Kita balut dia. Kutuk carrot. Jelas kak. Kana tu. Ni video. Kita je ada tu, ada kena tu sikit. Hujan. Hujan bro. Saya nak pergi tak atas. I need to go toilet. Pinjam baju kat pizza. This is not mine by the way. Bye bye. Jumpa esok.
next vlog.